Ni dah cincin Moissanite Diamond 2 karat. Nampak dia punya casing pun siap ada lampu guys. Ni kalau nak pakai buat hantaran untuk lelaki, nak buat cincin tunang, cincin kahwin tu memang sesuai lah. Cantik gila weh. Design cincin Moissanite 2 karat ni. Harga dia pun memang berbaloi sangat bawah RM200 sahaja. Beli cincin ni dapat sekali dengan casing dia ni yang ada sekali lampu tau bila buka tu. Cincin dia ni adjustable tau. So boleh adjust ikut saiz jari korang tau. Macam aku ni dah besar, nampak ada banyak orang. Aku just tekan je, nanti dia akan ketat. So boleh ikut true saiz jari korang lah. Tak kisah jari korang besar macam mana pun. Jari besar boleh, jari kecil pun boleh pakai cincin ni tau. Sebab mudah sangat dia adjustable. Dah lah tu pakai cincin hitam je, cincin kosong je tau. Laki memang cantik lah kalau pakai cincin diamond yang macam ni tau. Moissanite ni actually diamond yang original, cuba dibuat di dalam lab. Dia 2 karat tau. Bila dia dah bagi sekali dengan casing dia ni, memang sesuai lah kalau nak buat hantaran kahwin, tunang untuk lelaki tu. Memang cantik weh. Nampak? Dia siap ada lampu lagi kat atas ni. Premium weh. Lelaki kalau dah pakai cincin silver macam ni, memang nampak handsome gila. So kalau korang minat dengan cincin diamond untuk lelaki, Moissanite 2 karat macam ni juga, korang boleh tekan kat like ni.